Pada suatu hari, setelah Mak Andir selesai memasak daging rusa, ia menyuruh Pak Pandir pergi menjemput Haji dan Lebai untuk kenduri. Bagaimana rupa Haji dan Lebai, Tuan Deh? Yang berserban di kepala, itulah Haji. Yang berjanggut di dagu, itulah Lebai. Pak Pandir pun berjalan mencari Haji dan Lebai. Di tepi kampung, ia melihat kambing-kambing sedang makan rumput. Ada janggut. Semuanya berjanggut belaka. Ni agaknya Pak Lebai. Hai, Pak Lebai. Mak Andih menjemput ke rumah kerana hendak kenduri. Bek, 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 teriak kambing-kambing itu. Tidak, nasi Mak Andih tidak lembek. Keras betul. Tetapi kambing-kambing itu berlari sambil mengembik. Pak Pandir marah lalu mengejarnya. Pak Lebai, janganlah sombong. Silalah datang ke rumah. Kemudian, Pak Pandir berjalan lagi mencari Haji. Di pertengahan jalan, ia bertemu dengan pipit uban. Ada serban di kepala. Tu mesti Pak Haji. Hai Pak Haji, Andir menjemput ke rumah kerana hendak kenduri. Pip, 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 bunyi pipit itu. Tidak, rumah kami tak sempit. Pak Pandir marah, lalu dilemparinya dengan kayu. Kena 2 ekor, lalu ditangkapnya. Pak Haji dan Pak Lebai dah ada, Andih mesti gembira. Pak Pandir pun balik ke rumah bersama kambing dan burung pipit. Andeh, tengoklah. Aku dah jemput Haji dan Lebai balik rumah kita. Pandir, apa ni? Tu kambing dengan pipit. Bukan Haji, bukan Lebai. Begitulah Pak Pandir disuruh menjemput orang, kambing dan burung pula yang dibawa pulang. Pandir, oi. Pandir, oi. Apa lagi? Pak Pandir, oi. Pandir, oi. Pandir, oi. Pandir, oi. Apa lagi Pak Pandir, oi.